Hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana viral, hot, dan menarik. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Teruskan menyokong channel ini untuk mendapatkan gosip-gosip panas terkini dari selebriti tanah air dan luar negara. Lewat kan. Mana boleh tanya dekat mana? Bella kat rumah Bella lah. Korang ni biasa tu. Nampak juga komen-komen Walid sebab tak faham. Memang tak faham. Bella flu. Kenapa Bella belum tidur? Bella pun mau tanya balik. Kenapa belum tidur? 9,000 orang belum tidur. Seriously? Sebab itu ayat YB. Seriously? Seriously? Siapa nak marah kalau tidur lambat? Biasa dia tu. Bayi belum tidur. Tidur berlanjut. Korang kenapa belum tidur? Banyak yang indah yang melibatkan dengan huruf S. Sabar, sayang. Apa lagi? Korang Bella terkena balik. Korang ni cakap lain. Senyum. Strawberry. Sweet. Thank you Wandi. Thank you for the gift. Setia. Apa lagi? Sopan. Kan? Sedekah. Masya Allah. Saya nak tulis lah. Strong. Sengit. Bella kena tulis. Cute lah. Betul lah. Sabar. Okay. Tulis S adalah sabar, sayang, setia, sabar. Sabarlah korang ni. Sabar bah. Tu ujung-ujung sopan. Sihat. Semangat. Solat. Masya Allah kan. Senyum. Senang. Serius. Tak selesa lah. Selesa. Sweet. Syurga. Sanding. Selawat. Strong. Semua tak nak lah. Sempurna, betul. Love. Sempurna. Lagi? Ada sudah? Dah habis sudah? Sihat dah? Sabar. Aprils, thank you so much. Cantiknya apa tu? Serumpun.
sopan dah. Okay lah, penutup kan kita letak SS. Dah. Dah korang, thank you. Okay. Done. Semua nak sini. Kau nak bagi siapa? Yang ni Sabila mau tidur sana. Kamu tak? Dek lah. Berbagi, tak perlu cakap korang tahu dah. Berbagi. Ada tinggal berapa sih? Kamu tak cakap pasal next kita nanti pergi sekolah sama. Okay, nanti Bella update insyaAllah. Jangan blushing dah. Orang suruh-suruh. Okey, gambar berdua ke? Mungkin gambar berdua. Senyum lagi manis-manis. Senyum masam-masam. Pergi ke Kelantan boleh tak? Boleh ke Kelantan? YB nak cari gawe Kelantan kat sini. Gawe Kelantan. Kalau saya cari kawin Kelantan, orang tepi saya marah nanti. Sembunyi kat belakang ni. Sembunyi. Saya di sini sejujurnya sebagai penonton nak dengar Bella nyanyi. Semua dah tunggu kan? Tapi yang lebih penting, saya betul-betul terpegun lah bila dengar cerita Anis Syarif Osmami yang sekamu. Jangan tutup bawah. Okay. Saya betul-betul berharap lah kalau semua orang anak muda seperti Anis mula di pasar malam, buat COD pula tu dengan makcik, dengan motor, dan hari ni menggajikan buat COD pula tu dengan makcik, dengan motor, dan hari ni menggajikan dengan makcik, dengan motor, dan hari ni menggajikan dan dengan makcik, dengan motor, dan hari ni menggajikan dan semangat dan wanita Kelantan lagi luar biasa. Tahniahlah kepada Anis. Saya tak boleh nyanyi, so saya Okey, sah. Okey, sah. Lag kau? Sudah lag dah. Panas. Lag ke? Okey, boleh, saya rasa boleh apa komen-komen kosong-kosong mungkin kurang lag tadi. Tak ada, okey dah. Okey. Okey, sekarang adalah majlis perasmian. Okay, jangan. Boleh. Okay, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kita ingin merasmikan Chip Bags HQ. Tahniah Anis. Masa depan. Jangan sepula suruh host berdiri tengah-tengah deh. Ngam.
Rekod, jangan risau. Rekod. Cepat. Rekod guys. Betul, rekod. Pak ni deh, kita rekod. Jauh sikit. Okey. I'm boy. Ini yang ini sah. Bila nak rasmi ni? Sekejap lagi deh. Jangan pisahkan best. Tolong jangan pisahkan best. Okey, kita satukan balik best. Balik, jangan risau. Kita ke satukan balik best. Dah terpisah dah mereka je. Jangan pisahkan best. Tolong jangan pisahkan dia. Satukan balik. Okey, kita satukan balik, jangan risau. Kita satukan balik, jangan risau. Kita satukan balik. Okey. Kita satukan balik. Pani payah masuk apa? Pegetang ya. Allah, saya kejap dah. Kita tengok pak ni. Jangan risau, kita ambil pak ni. Oh, angel mana kita nak? Tak jelas lah sini. Okey, jelas. Angel tu okey. Biar dah. Oh, sini dah ke laut. Saya sendiri pun kena tolak-tolak. Jangan risau. Okey, kita ambil lebih jelas sikit lagi. Sekejap deh. Dekat sikit. Okey. Nanti kita akan ada part kita pula, insya-Allah. Min depan Min. Kejap, jangan risau. Kita akan cuba. Kita akan cuba satukan pula. Tak nampak ni? Okey. Kita ejah balik. Tengah skip Mayway. Oh. Gitu boleh?
lagi. Kita dekatkan sikit lagi. YB cakap Bella pernah buat biskut raya, jangan risau. Black. Betul. YB kita Okey, ni kita ambil, mungkin kita dapat out lebih jelas lagi. Tap screen guys, tap screen 2.4 milion. Minta ada marker tak ada? Mau minta marker. Ada marker dia. Okey ke kaunter nanti deh. Banyak coklat. Semua premium coklat. Tiga setengah kot. Saya takut saya seorang tak habis. So selalu kalau orang datang macam ni, dia makan seorang atau dua orang? Tiga orang boleh makan lagi. Makan tak ada. Okey, kita suruh YB dengan Puan Mela buat coklat fruit dengan strawberry coklat. Jadi, coklat tu kena letak. Yang ni kita letak. Aina, Aina coklat Aina. Ini. Wah, mahal. YB kena tulis juga. Okey, saya bagi dekat kaunter. Okey, ini. Okey. Bagi mic lah. Jangan risau. Kita mungkin akan berpeluang. Jangan risau. Kita sila-sila dah. Jangan risau. Jiwa. Saing dua-dua dah. Kita tak akan pisahkan. Mela dia paling suka bila orang panggilnya Chomi. Kita kena mulakan semua panggilan dulu. Okey. Thank you. Okey. Untuk produk terakhir. Okey. Yang ini yang ada mic tu. Mic. Tak dengar ramai. Stop. Ini satu. Ini Umi kena beli. Saya pula tidak. Dah coklat ni. YB cakap Bella hari-hari dia buat biskut raya, jangan risau. Anis. Sini hari ya deh. Sini hari ya deh. Okey. Nak dengar dia orang bercakap. Okey. Kejap kita tengok prepare mic. Okey, boleh kita ya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey. Okey, boleh bergerak. Okey, boleh YB dia boleh. Nak dengar Bella nyanyi. Saya penonton. Dia menari. Saya tak YB menari. Ini orang pandai. Okey, Pak ni mesti rasa boleh rekod guys. Ini nak rekod. Wow.
Oh, dia memang ke dalam. Dia makan malu-malu. Penuh ayam tak lagi. Raya tak ada diet Bella. Raya tak ada diet. Dia ni. Ni nanti jadi lain kalau Suap. Boleh teringat. Yang sedap doa. Sedap doa. Okey. Sedap doa. boleh buka makan tak? Sedap doa. Tak boleh cakap dulu. Sejak doa. Sedap dah. Mak saya Pak ni kepala orangnya. Oh ya ke? Okey, tak apa. Oh, jambi sikit je macam kita potong. Lain jadi dia nanti. Sedap lah, sedap. Dia buat balik tadi. Dia macam cakap kena tutup orang, tak itu orang pun boleh. Dulu lah Cik Pik Official. Boleh lepas lagi dulu. Okey, dah SQ tak tahu lagi dah. SQ yang siapa SQ? SQ mana SQ? Ada SQ. Yang TikTok. Okay, saat ni siapa yang request? YB say hi dekat Cik Pik followers. Assalamualaikum Cik Pik followers. Salam sejahtera. Semua masih dalam mood raya lagi ke? Jadi kalau dalam mood raya kita selalu makan kuih-kuih raya. Hari ni kita makan yang western sedikit. Terima kasih yang mana request tadi dia. Nak dengar YB, yes. Handsome-nya YB. Wow. Okay, untuk Bella pula next. Paling kita cari blue pula je. Bella pula. Okay, nanti kita Bella pun. Ha? Siapa? Terima. Terima. Bukan apa ni? Apa tu? Jangan apa.